Tahu tak, ada orang tanam betik bukan untuk jual buahnya, tetapi untuk dapatkan getahnya. Ya, getah ini akan muncul bila kita toreh benda tajam pada betik muda seperti ini. Nama getah ini ialah papain. Pekebun sekarang dah tak jual buah betik, tapi jual getahnya. Sebab apa? Sebab ramai syarikat kosmetik yang berebut nak beli papain ni. Kajian sains memang terbukti betul bahawasanya enzim papain ini memang mampu melembutkan protein. Jadi betul lah petua orang dulu-dulu kan? Kalau nak lembutkan daging, masukkan daun betik. Bukan setakat lembutkan daging sahaja. Kat luar sana berlumba-lumba syarikat kosmetik yang mengeluarkan produk berasaskan enzim betik ini. Rasa sayang sekali bila mana syarikat luar mencari-cari akan enzim betik ini. Sedangkan kita yang beriklim sesuai dengan tanaman betik tidak mengambil peluang ini dengan serius. Adakah potensi penjualan papain akan berkembang di negara ini?